Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syahrul Izzati binti Siddiq bersama rakan saya Siti Norazila binti Rokman. Okey, apa itu pidato? Definisi pidato adalah ucapan rasmi yang disampaikan di hadapan halayak ramai. Tujuannya utama adalah untuk menyampaikan maklumat, pendapat atau menanamkan kesedaran kepada penonton. Saya pula akan membentangkan ciri-ciri pidato. Ciri-ciri pidato ada 5. Pertama, menggunakan bahasa baku dan formal dalam pidato sesuai dengan suasana rasmi. Yang kedua, bersifat persuasif, mempengaruhi pendengar supaya bersetuju atau bertindak. Terancang dan tersusun, mempunyai pendahuluan, isi dan juga penutup. Yang keempat, penggunaan nada suara dan intonasi memberi kesan yang mendalam. Yang kelima, interaksi tidak langsung. Pidato tiada soal jawab tetapi mesej yang disampaikan adalah jelas. Tujuan pidato adalah menyampaikan ujar dan pandangan secara berkesan, membina kesedaran sosial dalam kalangan masyarakat, mendorong penonton bertindak atau berubah bersikap. Kepentingan pidato melatih kemahiran berfikir secara kritis dan menyusun ujar. Kedua, kepentingan pidato ialah menggalakkan penggunaan bahasa Melayu standard. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan diri dan kebolehan komunikasi. Tujuan pidato adalah menyampaikan ujar dan pandangan secara berkesan, membina kesedaran sosial dalam kalangan masyarakat, mendorong penonton bertindak atau berubah bersikap. Struktur ayat menggunakan ayat penyata iaitu digunakan untuk memberi fakta dan juga hujah. Contohnya, pendidikan ialah asas pembangunan negara. Yang kedua, dalam pidato ini menggunakan ayat seruan dan ajakan, menarik perhatian dan membangkitkan kesedaran. Contohnya, ayuh kita jadikan pendidikan sebagai tangga kejayaan bangsa. Okey, segi pilihan kata, bahasa formal atau pembaku mengikut laras bahasa rasmi. Contoh, nadi utama pembangunan tamadun, ekosistem pendidikan yang menyuruh. Kata ganda dan objektif menjelaskan maksud dan menambah kesan gaya bahasa, berilmu, berakhlak dan berkemahiran. Bagi laras bahasa ialah laras rasmi dan persuasif, digunakan dalam konteks komunikasi awam dan berunsur mempengaruhi audiens serta menjaga kesopanan dan keharmonian bahasa untuk semua golongan pendengar. Dari segi kesatuan bahasa dalam pidato, rezeki verbal, gaya bahasa, sopan dan penuh hormat, sapaan ataupun ajakan. Dari segi non-verbal, nada suara yakin, bahasa tubuh yang sesuai, dari segi rentas budaya, mengelak isu sensitif, bahasa yang inklusif untuk semua kaum. Untuk kesilapan tata bahasa dalam pidato ini ialah daripada aspek sebutan. Contoh kesilapan yang dilakukan ialah pendidikan. Pembetulan yang betul dan penjelasan yang sebenarnya ialah pendidikan. Okey, yang kedua, aspek kedua, ejaan dan tanda baca. Contoh kesilapan tiada koma sebelum dan terakhir. Untuk pembetulan dia, tambah koma, nilai koma, berjiwa rakyat koma dan berpandangan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh ilmu buat semua hadirin yang saya hormati. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, guru-guru dan dikasihi rakan-rakan seperjuang yang dikasihan sekalian. Berdiri saya di sini untuk menyampaikan pidato bertajuk Pendidikan Kunci Kejayaan Bangsa. Pendidikan bukan sekadar satu proses pembinaan ilmu dari guru kepada murid, tetapi ia adalah nadi utama pembangunan tamadun dan penentu arah masa depan sesebuah negara. Hadirin yang saya hormati, pendidikan merupakan asas utama dalam melahirkan modal insan yang berilmu, berakhlak, berkemahiran. Tanpa pendidikan, sesebuah negara ibarat kapal tanpa kompas, terumbang-ambing di tengah samudera globalisasi. Melalui pendidikan yang mantap, negara mampu melahirkan generasi cemerlang yang dapat memacu kemajuan dalam berbagai bidang, sama ada dalam teknologi, ekonomi maupun sosial. Namun begitu, cabaran dalam dunia pendidikan
masa kini semakin mencabar. Kita berdepan dengan isu kecicilan pelajar, kekurangan kemudahan pembelajaran yang setara di kawasan pedalaman, serta cabaran digital dalam era pasca pandemik. Selain itu, motivasi pelajar yang kian merusut dan bertekanan terhadap guru menjadi barang dalam sistem pendidikan kita. Justru, semua pihak harus berganding bahu mencari penyelesaian. Para hadirin sekalian, langkah-langkah ke arah penambahbaikan harus segera diambil. Antaranya ialah memperkasa penggunaan teknologi dalam bilik darjah, memupuk minat belajar secara kreatif dan menyeronokkan, serta memberikan latihan profesional yang berterusan kepada para pendidik. Peranan ibu bapa dan masyarakat juga tidak boleh dipandang ringan. Mereka harus menjajirkan strategi kepada sekolah dalam membentuk anak-anak yang cemerlang. Akhir kata, marilah kita sedar bahawa pendidikan ialah satu pelaburan jangka panjang yang menjanjikan pulangan besar kepada negara. Kita harus berusaha mewujudkan ekosistem pendidikan yang menyeluruh, berteraskan nilai, berjiwa rakyat dan berpandangan jauh. Demi negara yang tercinta, ayuh kita jadikan pendidikan sebagai tangga kejayaan bangsa. Sekian, terima kasih. Kesimpulan tugasan ini, kami memilih gaya bahasa pidato yang bertajuk Pendidikan, Kunci Kejayaan Bangsa, yang menekankan pentingnya pendidikan dalam kemajuan negara. Penggunaan bahasa Melayu yang disantuni dan berstruktur memperkuatkan lagi mesej pidato ini. Gaya bahasa retorik dan lara rasmi meningkatkan keberkesanan penyampaian. Pidato menjadi media penting dalam menyampaikan nilai dan pemikiran kepada masyarakat. Sekian, terima kasih pada kami.